Terima kasih kepada Drumline Victoria Institution dan terima kasih rakan-rakan media. Diharap dapat memberi laluan dari pentas utama agar dapat dimulakan atau jara majlis. Terima kasih Dev-Dev kehormat hadirin sekalian. Dipersilakan duduk. Dan hari ini hari yang dinanti-nanti. Bermulanya hari ini cahaya hidup menyinari. Hari ini kami ke sekolah membawa impian dan harapan. Hari ini kami melangkah demi cita dan masa depan. Hati kami penuh mimpi walau berbeza wajah dan nama. Hari ini kami berdiri dengan bangga demi Malaysia. Murid-murid, setiap langkah kamu ke sekolah adalah satu pelaburan untuk masa depan. Pendidikan negara kita tidak akan membiarkan kamu berjalan tanpa arah, sebab itulah diwujudkan Rancangan Pendidikan Malaysia. Rancangan Pendidikan Malaysia, sebuah hala tuju yang membimbing pembelajaran bermula dari tadikar ke sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Dalam dunia yang bergerak pantas, pendidikan juga perlu bergerak seiring zaman. Baiklah murid, dalam masa 5 tahun akan datang, apa yang awak bayangkan awak akan jadi? Saya nak jadi jurutera robotik. Saya pula. Saya nak jadi pakar agrikultur ladang. Saya nak jadi teknologis kewangan. Wah. Saya nak jadi 电子工程师. Mereka sistem digital. Nan orang ovi laleraga aga pogiren. Saya nak menjadi seorang pelukis yang hebat. Kamu Fikri? Kalau saya nak jadi... Rancangan Pendidikan Malaysia bukan tentang hari esok semata-mata. Ilmu memimpin langkah, nilai membentuk jiwa, dan pendidikan menjadi cahaya masa hadapan. Dan dalam masa yang sama, saya sedang melanjutkan pengajian saya di peringkat sarjana. Setelah tamat pengajian TVET, saya berpeluang untuk menjadi jurutera automasi industri. Dan kini, saya seorang usahawan agroteknologi. 如今，我们马来西亚科技与 AI 发展得如此迅速，saya pakar pemasaran digital. India nan orang ovi laleraga aktiviti. Saya telah menjadi seorang pelukis yang hebat. Sekarang, saya bekerja sebagai cyber security analyst. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia. Cahaya supaya kita semua tidak berjalan dalam gelap. Pendidikan bukan hanya sekadar segulung ijazah di tangan, tetapi tanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan juga negara kita. Ingat tu. Ilmu membuka ruang dan jalan, bukan
dan satu bukan sehalang. Belajarlah untuk masa depan, membina diri, membina negara. Rancangan ini beri peluang untuk semua melangkah maju. Ilmu, kemahiran dan nilai diri menjadi bekal hidupmu. Jika ragu, jangan berhenti. Masih ada ruang untuk belajar masa depan negara ini. Kitalah yang menentukan. Hari ini hari yang dinanti, rancangan pendidikan cahaya masa depan melangkahkan. Terbanglah kau tinggi demi Malaysia dan masa depan. Demi Malaysia dan masa depan. Persembahan pembukaan yang oleh pelajar-pelajar Fakulti Muzik Seni Persembahan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Persembahan itu tadi bermotif benih bakti dan merupakan sebuah segmen musical yang mengangkat pendidikan sebagai benih yang disemai dengan ilmu dipupuk sejak di bangku sekolah hingga membuahkan hasil apabila generasi muda melangkah ke alam dewasa dan berbakti kepada masyarakat serta negara. Majlis juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta bagi persembahan drumline dari Victoria Institution sebentar tadi. Victoria Institution. Untuk makluman, Victoria Institution Cadet Corps Band merupakan antara pasukan pancaragam tertua di Asia Tenggara dan telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan Malaysia International Marching Arts Championship serta juara Field Parade World Championships di Jakarta, Indonesia pada tahun 2025. Terima kasih kepada semua peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat datang diucapkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Ahli Jemaah Menteri. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri dan Tuan Yang Terutama Duta Perwakilan Asing. Yang berbahagia Ketua Perkhidmatan dan Ketua Setiausaha Kementerian. Rakan-rakan kerjasama strategik, rakan-rakan media.